Masa FFM yang pertama, I beli 14 perfume. Untuk FFM yang kedua ni, I beli 14 perfume. Aku cakap dengan diri aku sendiri, aku nak beat the number 14 tu. Nampaknya number tu kekal sama korang. 14 perfume yang korang pun kena try pergi bau dekat FFM sana. Yang first, Fractology. Yang ini kita beli Discovery Set. Aku rasa dia cakap bau-bauannya baru. And it was sangatlah sesuai untuk girl, untuk perempuan, lelaki. Dia ada 5 bauan dalam Discovery Set ni. So, kau boleh bau yang mana kau nak. Dan diorang bagi 2 free gift Yunnan dengan Yunnan 2. Yunnan ni memang bau dia macam bau perfume yang kalau kau beli kat Yunnan. Dia bau-bau teh yang memang love, bau-bau macam alam sekitar, gunung-gunung ganang macam kat Yunnan. Oh my god, this is so in love. Kalau happy hour, pergi Grab. Tak happy hour pun, pergi beli Fractology. Pergi bau lah, pergi bau sana. Okay, love. Next, kita pergi Jiwa ataupun bawah ni apa? Jiwa wangian klasik. Korang, both dia sangat klasik. Ya, kat situ dengan dia punya owner pun aku rasa sangat klasik. Ataupun pekerja dia ke, sangatlah macam zaman-zaman dulu. Memang ini macam sangat tradisional Kau jangan suruh aku describe bau, aku dah tak boleh fikir dah sekarang ni. Tapi yang ini, dalam banyak-banyak bau dia, macam mana nak buka ni? Dalam banyak-banyak aku rasa bauan dia, ini adalah yang paling kuat dan sangat sesuai untuk lelaki, which is Aduka. Dia bau lelaki handsome, bau pahlawan muda macam tu. Ada kayu manis, lemon-lemon sikit, limau nipis, bau-bau macam tu, bau-bau tongkar. Senang kata kalau lalu dekat Jiwa, pergi try, okay? I think this is the most interesting brand yang aku macam, wow, menariknya. Nama pun sangat menarik. Which is daripada prototype. Ibarat barang yang kau beli adalah prototype, barang belum siap tapi barang dah siap barang dah jadi, bye. Yang ini aku beli 2 dapat 190. Korang kena try tau, Kuban Ciga ni. Ini bau macam apa? Macam kapur baru sebelum mula. Tapi lepas tu wangi. Aku tak tahu kenapa aku ambil ni. Tapi dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Bila aku berdiri dekat situ, aku last aku ambil yang ni. Sangatlah unik untuk korang try prototype yang ni. Bau dia tu beko yang sangat macam it's giving lah. Kalau korang suka benda yang macam giving gitu. Daripada bau-bau tobacco tu kan, kita pergi kepada bau Airy-C. Airy-C ni macam bau yang sangat breezing. Kau macam tiba-tiba jalan kau sedap udara yang macam sup udara lalu tu kau. Dia macam wow, segarnya macam kehidupan kau sangat nyata macam tu. Oh my god, this is love. Oh, kat prototype memang unik, memang love, pergi try. Especially this one, Sichuan peppercorn and lychee. Imagine the first bau tu like Sichuan pepper, the food, and then it mix with lychee. Like, it doesn't make sense. But make it make sense dengan prototype. Okay, like this brand adalah I rasa brand yang baru dan dia memang underrated. Sangatlah macam kedai dia kecil and cute. Dia ada 3 je perfume. I beli 3 perfume kat sini. Kenapa? Sebab dia ada Tome. So kalau aku beli 3, aku pakai Tome, rasa macam aku bayar 1 kan. Kau faham tak konsep matematik pada waktu itu? Ketiga-tiga dia sangatlah macam wearable untuk semua orang. And it's very nice to layer. And masa tu dia bagi bau dekat tangan dia kan. Sunset is something yang korang kena bau. Memang bau macam petang-petang jalan dekat pantai. Tengok sunset. It's love. It's giving. I don't even know Ethereum bau apa. Sorry lah, dah tak boleh bau. Tapi seriously, ketiga-tiganya sangatlah wangi. And this is D13. Aku rasa D13 ni yang paling kuat antara tiga-tiga. Go and check out this brand. Nama dia Auric. Ada 3 je korang perfume dia. Macam kalau kau nak check out pun macam sekejap gila. Tak makan masa, okay? Kita pergi dekat Sensasis. Go and try this Symphonia. Symphonia ada bau-bau grapefruit starting dia. Sangatlah wangi dekat skin. Sangatlah love. And dia bagi 2 free gift dekat Senforia ni. Untuk Senforia, dia bagi Angel Tears and Vanilla Poudre, whatever. Packaging dia sangat cantik macam packaging goodies kahwin, love. Woman in Gold ni, bau yang kedua aku bawa aku macam, you know what, I want Woman in Gold. Sama base dia, starting dengan grapefruit. Love dekat skin, macam wearable. Sangat love. I rasa Sensasis and Auric is something that super wearable for women. Okay. Next, kita beli daripada Stuff & Co. Stuff & Co I beli 3 kecil je. And you guys should try all these 3. Okay, pergi bau dekat Stuff & Co sana. Yang ini adalah Irai Lema. Irai Lema very nice, macam skin bau. This one is, apa ni? Socotel. XO, Cotel. I don't know. Cotel. This one. Pergi je tengok and try. ASOFR. This one also nice. This one macam ada sweet-sweet sikit. Berapa bagi free gift juga. Love. I love. Yang bagi free gift, kita love lebih lah. Okay, don't forget. Tu bau Stuff & Co. Habis dah perfume aku. Tu je. Last kali. This is from Senforia. Senforia ni membawa perfume-perfume daripada Indonesia. Guys, Senforia ni memang tak lengah dengan orang. Dia memang penuh setiap masa. Dia macam kau kena battle gila-gila tau. Dekat Senforia ni, I beli 1. Which is daripada Jarte. Mango sticky rice. It remind me with butterfly punya mango sticky rice. And I love it. Mango sticky rice I beli ni. And then they give a lot of free gift. Love. Dia bagi Jarte. And then apalah perfume juga. Dah. And happy hour dia pukul berapa? 3 sampai pukul 4. Pukul 8 sampai pukul 9. 20% off dekat Senforia. Aku tak sempat lah nak grab. Tapi ada beberapa perfume yang aku tak beli. Tapi aku nak beli. Korang boleh pergi bau. Okay, yang pertama adalah Marina Ritual Anarchy Tea. Dress punya perfume. Brunei punya collection, which is Puteri. Aku nak grab tapi habis. Ataupun korang pergi bau yang dia punya Thai series. It was so freaking good. It's like down something yang tengah tu. Itu memang wangi. Actually 3 wangi. But I nak grab actually 1. Tapi tak sempat. Dia nak balik. And then the Korean perfume pun ada 1 memang wangi. Nama dia
Something with tea juga dia ada 4 perfume je. Tapi korang pergi bau yang tea tu memang wangi. Pergi dekat Sephora, korang pergi bau hint cotton. It smell like cotton yang it is what it is. Sangatlah macam love. Okay, itu saja haul aku untuk hari ni. Total hangus berapa dah? 800 lebih je. Tak sampai pun RM1,000. And all this perfume sangat affordable untuk korang pergi beli, okay? Walaupun kita tak beat kita punya previous record, tapi aku rasa macam aku sangat happy dengan apa aku beli kali ni sebab mostly more wearable lah. Dulu aku macam gamble je, but this time macam relax sikit. Let me know apa yang korang beli, apa yang korang dah dapat dekat sana, and kalau yang belum pergi beli lagi, macam diorang patut try apa yang korang beli yang macam orang lain patut try, okay? Let me know dekat comment section, okay?